Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to my YouTube channel Ifa Jamari. So hari ni Ifa nak buat konten dengan adik Ifa. Kita orang nak pergi Paradigm Mall. Okay, so first kita orang mestilah pergi lunch, and then Ifa nak teman dia cari baju. So korang kena tengok video ni sampai habis, okay? Jangan lupa kasih like, comment and subscribe mana yang belum subscribe. Yang dah subscribe, terima kasih korang sebab korang support Ifa, okay? So tengok video ni sampai habis here. So let's go. Okay, sekarang kita dah sampai Paradigm Mall. Ya. Okay, wah hari Minggu orang ramai ya. Hai guys, so sekarang saya dah sampai. Saya bersama adik saya. So kita akan masuk dalam. Let's go. Sini. Mana pintu dalam? Sana. Bukan sini ke? Alright, let's go. Kita parking hari ini dekat bawah. So dah lama tak buat vlog kat dalam mall. So rasa macam kekok lah. Eva, ni gambar saya dulu. Ni gambar saya dulu. Gambar you? Kat mana? Nak ambil gambar pula guys. Gambar saya guys. Oh, nampak okay, so sekarang kita orang nak pergi makan dulu. Nak pergi lunch. Tapi kita nak makan kat mana? Kita makan, ikut you. Saya nak makan kat mana, kita ikut kamu lah saya. Okay, so sekarang kita nak pergi kedai makan. I think level 3 kot. Dia akan makan-makan. Okay, so kita nak pergi makan-makan. So, level 3. Yes. So kita naik. Hai, malunya. Malunya aku nak buat vlog. Malu nak buat vlog. Dah lama tak buat vlog dekat dalam mall. Hai, malu-malu lah. Kata nak jadi vlogger. Nak cakap YouTuber. Mana maksudnya? There's kita nak makan Korean ke kita nak makan kopi tiam? I nak Melayu-Melayu. Melayu-Melayu ada ke? Ada lah. Takkanlah tak ada. Sekali food court. Tak nak lah food court. Tapi okay, no choice food court dah. Boleh lah. So kita janji makan lah. So kita jumpa kat kedai makan je lah. Let's go. Bye. After beberapa turun naik, kita dah sampai ke destinasi kita. So kita nak makan. Here is yeah, so let's go makan. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Okey, so kita dah dapat makanan. Kita dah order makanan. So kita nak tunggu makanan kita. A few moments later. Okay guys, makanan sudah sampai. So ini adalah mie hiwis daging. Kita orang nak try dia punya mantau cicah susu. Ini adalah chicken dumpling with the olive oil pula. Chili oil. Dan saya ambil light je lah. Kita nak try nasi goreng daging dia juga. Okay, enjoy guys. So
So korang enjoy je lah the content with our eat lunch. Mejiku hibiniu, kulihat kamu. Hidup penuh warna-warni saat ku bersamamu. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Kenapa ada dia di antara kau dan aku? Di antara kau dan aku. 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 Alhamdulillah guys. So Ifa dah kenyang. Jaga sedar. Sekejap lagi kita akan pergi cari baju. Okay? So let's go. Ya kita dah sampai sini, kita tengok-tengok dulu Sampai ke pelangi yang ada. Ni ke seloyan? No, not that one. Ha, betul lah seloyan tu kau ni. Dan aku tengok lah. This one. Nak jelaskan dengan baju office. keterlaluan. Kukira takkan terulang saat ku gak karuan. Ku tahu kamu bersulang. Memang sekarang semuanya telah hancur melebur. Tapi seenggaknya aku gak pernah palsu. Mata saya gagal. Kayak kamu, kayak kamu, kayak kamu. Cantik. 2 hours later. Okay guys, so sekarang kita orang nak pergi makan coklat pula. Sebab daripada tadi kita orang dah berjalan cari barang. Okay, walaupun barang yang nak dicari tu tak jumpa, tapi Shopee benda lain. So sekarang kita nak makan coklat. Okay, coklat apa? Coklat DMD. Tada! Kita duduk kat dalam lah. So, thank you. Tanah lah luar. Kat ujung sana ke? So kita lapar sebab teman dia ni, ya Allah, dah macam aku boleh tidur kat situ tau. Saya nak makan number mana, tengok lah, nombor 5. Lempeng pula. Nombor 5 triple chocolate cream. Oh ni brownies. I don't want a brownie, I want the triple chocolate cream. Sekejap orang tu main saxophone. Okay guys, kita nak cari menu sekejap ya. Bye bye. Okay, coklat saya dah sampai. Okay, air Mojito orange,
I mix apple and orange dengan adik saya. So another one makanan kita tunggu ya. Makan-makan. Mejiku hibiniu, kulihat kamu. Hidup penuh warna-warni saat ku bersamamu. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Kenapa ada dia di antara kau dan aku? Di antara kau dan aku. Di antara kau dan aku. So kita nak menikmati makanan ya. So bye guys.